Langkawi. So kita ada event 5 hari dekat Langkawi. So kita punya ferry nanti pukul 1:30. Wait. Kita nak boarding dah. Let's go. Ni first time saya pergi Langkawi. Let's go. Fantastic Mega. Tak ada fantastic. Mega Food Fest. Okay, I'm sorry, my bad. Oh. Yeay, kita dah dekat dalam ferry. Perjalanan kita akan 1 jam lebih untuk sampai Langkawi. So, kita kena tidur. Penat. Dah sampai. Jom guys, kita punya Grab dah sampai. Dia artis. Kita nak pergi makan dulu guys. Nak ada dekat Dangau Langkawi. Alhamdulillah, ni kita orang punya lauk. Yuhu. Alhamdulillah, dah habis. Sabar, dia cari kereta baru. Dia cancel. Bukannya tadi nak sampai tu. Tak deal lah. Lepas tu cancel. Okay, naik Grab lagi. Kita naik Grab lagi. Let's go. Bye. Kita orang lari sikit. Hai, kita orang pergi Pakcik. Semua kalut tengah buat cerita. Dia dah last week. Memang terbaik ah. Memang Nakila. Memang Nakila lah kau. Nakila. Filem kat itu dia buat. Adalah satu yang balik pada dia mana entah. Yang bermas basah apa benda tu. Oh tak, yang tu over sangat. Yang tu apa nama dia? Bukan makeup dia, tapi makeup dia ada pelbagai lah. Tak pernah satu hari yang dia buat basah-basah sikit. Lepas tu aku nak berpeluh, aku tak. Tak. Dia basah signature dia. Lepas tu member, Mami, janganlah macam kami. Mami macam terus tiba-tiba jadi baik hari tu. Tak apalah Mami lah. Suri sangat. Aku sumpah tak tahu. Apa makan dah? Jangan makan nasi apa dah ayam. Duduk meja sana. Sekarang dengan Thai. Kita dekat van. Ini kita menuju ke Chenang. Dekat mana? Kita dekat Langkawi. Dekat Langkawi lah. Kita nak pergi hotel. Yeah. Then what we gonna do? We're gonna do first thing first. We gonna sleep. Hey guys, and then tonight we gonna go outside for walk at beach because it's just in front of our house. Yeah. Okay guys, so stay tuned. We're gonna show you guys some of our activities, and then tonight we're gonna do some activities with Vera. It's Vera's idea. She wanted us to play the We're gonna play the Bean Boozer game. and So what is Bean Boozer and I'm actually? gonna beat that ass because I'm so good at it because I'm so lucky. I don't think so. Yeah. I already tasted the Bean Boozer before and I'm so trauma. Dia dah geli. Geli dah buat. Dia dah buat vlog. Sabar suruh pijak. Welcome to my guys.
Okay guys, sekarang kita nak pergi check in Yeah. sebab kita dah fikir macam mana. Ya. Kak bayar. Hey, kita dah sampai Sandy Beach Resort. Eh, 12 dengan 14 kan? Oh, korang punya lah. 12 dengan 13. 12 dengan 13. Ambil pula. Mana tu darah? Oh, kat sana beach dah ke? So, ni bilik kita orang. Jom nak ikat. Okay. Ni. And this pun ada bilik. Ibu so cute. Ha. Okay, next kita nak pergi bilik Akilah and Nani. Okay, ni menuju bilik Akilah and sini ke? Is it true? Dekat mana ni? Hai. Okay, ni dia orang punya bilik. So nanti kalau dah settle yang tu, boleh bagi kat reception. Okay, thank you. Untuk yang ni, dia kena letak kat. Faham? Okay. Guys, we change our room. Kenapa tak bagi kat Mami? No, it's not our room. It's Akilah and Nani room because kesian dia orang dekat atas macam seram sikit lah. Sikit kan. Ish. Ha, yang ni this is better. This is better. This is better. Tahu lah kita upgrade bilik bawah. Satu tu dapat bilik tingkat atas. So takut dia orang macam tak okey lagi. Satu kan semua girls. Lepas tu girls Maltese kan lawa macam mana. Lawa macam mana. Kan kena culik kan satu masalah. So kita ambil bilik yang dekat sini. Kita jalan dekat-dekat hotel. Mak saya suruh saya beli baju love. I love Langkawi. Terlalu Maggi. Betul. Ni anak abang mana? Anak abang. Kita macam lapar ayam. So kita nak pergi sana. Tapi kedai ni tutup. Aduh. Coconut shake. Cola lah, air masak pun ada kat hotel tu. Mana? Tak nampak pun. Weh, ada lagi. Kat sini pula. Tengah cari topi pantai untuk halang. Ni yang besar sikit kan? Ya. Saya yang okey sikit yang melengkuk ni cantik. Weh, ni cantik weh. Dan beli cantiknya. Jangan nyanyi lagu tu kot. This is so pretty. Tengok Syah. This is so cute. Tadi nak keluar sekejap je, lepas tu tutup pintu, lupa pula. Tak boleh. Yang ni. Sorry tau, macam menyusahkan.
Alright, thank you. Ya Allah, buat malu je lah. Sebenarnya keluar sekejap nak buat konten TikTok. Lepas tu aku pergi tutup pintu tu. Disebabkan dia smart lock, lepas tu tak boleh lah. Tak ada. Tak ada. But I take this design and bisa take like matte kan, like mine is shiny. Okay, so nak pilih apa, Nas? Mami rasa apa? Ada rasa? Saya tengok belakang. Takut. Doni pilih saya. Wet dot or top banana? Alright. Dua-dua tak sedap. Takut lah. Okay, betul. Okay, sudah. Sediakan. Dia tak ada bau ke? Dia tak ada- 1, 2, 3. Gigit. Gigit. Mami punya. Oh. Rasa dia sangat teruk. Rasa banana ke? Tapi Mami, kalau Mami boleh makan, maknanya benda tu betul lah. Oh, ni memang tak boleh makan langsung kan? Tapi nak buang juga. Boleh, bang. Teruk sangat tu tak rasa. Sampai riau Okay lah. Warna apa? Kisahkan warna apa. Okay. Rasa yang ni. 1, 2, 3. Dua-dua boleh makan, dua-dua tak hidung kan? Minta. Masalahnya kunyah je nak hancur. 1, 2, 3. Semoga dapat muntah. Sebab rasa disaster gila. Tak tahu lah rasanya. Lepas ke tak? Kalau betul-betul muntah juga ada. Tak tahu nasib lah. Kalau Mami rasa yang tadi okey ni, yang tadi tak okey. Dia pun tak sedap. Gila, kenapa kau nak apa ni? Bawang dengan hati, lepas tu cappuccino. Mana boleh bau tu? Tak apa lah, kau nak makan. Okay, kita tahu dah. Bau stokin busuk betul tak? 1, Okay. 2, 3. Empat teruk. Nak bau, nak rasa? Tak payah, Fira. Tu dalam ni. Kami rasa kami punya yang bawang dengan liver. Maksud? Ya Allah lah. Sikit je. Okay. 1, 2, 3. Tu manis lama dengan deliver. Best je pun. Okay, akhir. Dia rasa dia dah belok. betul dah. Kau apa kau? So besok guys. Alamak, dah belakang. Tentatif. Tentatif. Besok tentatif kita untuk budak-budak bukan AIT. Tak Nautis nak. team. Tak nak AIT. Nautis team. Happy team. Okey, untuk happy team besok. Breakfast lah, breakfast. Lepas tu buatlah aktiviti bebas apa-apa. Kita tu. Dia breakfast 8.10 lah. Pukul 3 dah kat bawah. Sorry, pukul 2 dah kat bawah. Okey. 2 dekat hotel. Dekat tempat parking tu. Okey. So 2 kat
kat tempat parking, gerak tu ambil masa dekat 40 minit dah nak ke pukul 3. Oh, bukan kat sini. Tak. Pagi-pagi ajak sarapan. Aku nak tidur, ajak sarapan. Akilah ni pagi-pagi pun nak pakai baju Maltese. Okay. Ya, kami pakai baju dia je. Mana cari nasi? Jom kita makan nasi. Nah, ni make upkan kita, guys. Make upkan me and Akila. Ya. Ya. Kita dah siap dah make up. Cantik. But the thing is, sekarang tengah hujan. Nak pergi balik bilik saya lagi. Takut kena betul. So, kita akan cover dengan towel. So, kena cover like this. Bismillah, ya Allah. Tak nampak je kan? Okay. Hai guys, so kita dah siap. Tapi kita nak pergi cari bag dulu. So, we are so rushing. Pula lain pula tujuannya. Kita cari slipper sandal untuk Akila. Dia beli bag. Aduh, kau sebenarnya. Tak bawa pula Ferrari tu. Kan? Pakai email. Ya, weh. Tu. Ha. Kita dah sampai. Kita kena make up seorang. Mira dan blok. Bajis off. Mak dia pegang ni. Bukan nak ambil gambar. iPhone dia apa? Saya. 500 604. Abang Wan bersusu. Kita dah nak naik. Belakang lagi banyak. Ada nak payung ke? Yang kecil ni lah. Mami ni macam pakai napkin lah guys. Ya. Basah sikit lah. Rasa tak apalah kot. Basah je lah. Kalau main saja dah.
Ada di Hati-hati Mira. Tak payah makan. Bukan kuat-kuat. Sari. Cantik Cantik kan? Cantik. Cek. Ambil tunggu apa dia cuba tak? This is our turn pula. Nak ambil gambar kat sini. Gayatlah ke atas. Lagi gayat ke atas. Tengah. Kita orang semua kat sini yang macam tadi. Ha? You mana? You ke sana. Main? Kalau nak sangatkan tinggi ni, bawa baju lah. Tak ku bisikan cintaku kau. Dekat sini pula. Hoi. Nice. Ha? Situ lama apa asal? Ni nani. Dia lelaki ni, kita perempuan. Okay, kita nak makan. Kita nak makan dekat atas ni ada mihun dan nasi. Ya. Yeah, so hot. Okay, beratur. Ambil giliran. Tak boleh queue. Tak potong. Tak potong queue. Mantap. Hormati orang. Mantap. Kita makan. I makan bihun telur and bihun nasi telur ikan ayam sayur. The best. The best way. Let's go. Tengok sunset. Kecil je. Kurangnya nanti kita minta maaf lah. Tapi korang dah did a very good job lah. Korang dah buat job yang bagus. So far alhamdulillah. Untuk lelaki-lelaki smoke break tu dimaafkan aja, jangan tidur je lah. Smoke break tu memang banyak lah. Tapi kerja jalan so okay. Memang tak kisah pun. Asalkan kerja jalan. Syabil is very good tau. Kalau boleh sambung lah lepas ambil lesen tu. Sebab dia sangat laju. Dia the only lelaki boleh gentil lah. Oh ya? Ya. Power. So, dia boleh gentil lah. Aku pun tak faham kenapa lelaki lain tak boleh gentil. Tangan kaki yang lain. Okay, kita dah sampai. Keluar dah. Ambil dulu air. Next stop kita pergi ke SDK nak beli coklat semua. Tapi saya dan turun tak betul lah. Dah belakang dah. Sekejap. Okay, nak cakap. Macam-macam untuk Saya berhenti dengan satu lah. Saya dan Amira dah beli coklat. So ni nak teman dia beli coklat. Dari mana lah? Good morning guys. Hari ni hari yang ke-3 kita kat Chenang. Lepas tu kita orang tengah tunggu jet ski. Tapi sepatutnya jet ski 9.30 kena ready. Tapi hujan. So kita tunggu cuaca redup. Sementara tu kita breakfast. Tengok budak ni. Breakfast. American breakfast. But I didn't eat this. It's okay, and I order mi goreng mama. Pusing ya. Our outfit. Kita dah bersiap sedia dah guys. So okay, nanti kita akan tunjuk kita orang naik jet ski. This is my mi goreng. Let's eat. Tolonglah aku dengar item je. No, it's not item tau. It's Borat Tigline by Helen AIT. Boleh mandi? Akila Makna?
Kenapa anak ni tak ada benti? Yang dah sign letak sini. Ni nama hang. Signature. Putus. Okay, semua dah ready. Aduh. Orang ni tadi tenggelam kan? Yang ni kecil tak? Tak perlu. Kita dah ready nak naik jet ski. Ready, Cik Baya? Puan Baya? Weh Rafi, jom kita main nak balik Rafi lah. Ya, dah terbuka-buka. Okey ni. Macam Akila tu, jaketnya saiz besar. Ada banyak cepat tambah sembang kau. Yang dia nak tu. Dia spray satu-satu ke terus zzz, macam tu? Dia suruh Vera spray. Tutup mata. Ya, betul. Jangan buka mata lagi tau. Jangan buka lagi. Setting spray. Tunggu. Sebab nanti pedih mata. Belakang sebab apa? Sebelum guide nak pusing dah kena hentikan semua jet ski dulu. Baru dah boleh berpusing. So make sure ikut dalam 5 ke 7 meter untuk formation V macam ni. Dan V formation kejap lagi. Guide bercakap. Are you ready? I'm ready. Okay, kita ada drone. Let's go girl. Let's go girl. Ni adik-beradik tau guys. Ni adik-beradik tau. For your information, fun fact. Fun fact ni adik-beradik. Hi. Okay. Weh, power dah. Woohoo! Woo! Okay, Vera, yay! Gambar. Mana gambar? Ambilkan gambar. Bang. This is vlog. Oh, vlog. Yeah. I with Vera. Macam jauh sangat. Kalang-kalang. Awal saya masuk dalam mana Kita nak cari makan. Okay? Hai, so kita orang tengah rehat. Ni penat gila. Kita tahan mata Sebab tak pakai contact lens. Berlumba dengan Hasnan. Okey tak? Puan? Tahu. Okey. Okey. Penat? Are you enjoy it? Yeah, I'm enjoy it. Alright. Jiwa kakak dia. Let's go. Rendo. I is Rendo. Okay? Okay, are you enjoy it? Yes. Yeah. Kita tengok bayar tadi, dia tak boleh nak langkah. Oh, dia nak. Dia kata pegang aku je, aku macam Aduh. Mana ni? Ni udah. Kita berhenti lagi untuk makan. Guys. So kita orang very penat lah.
makan. Kita makan ni udang. Share sebab kita tahu yang kita akan habis. Tak akan habis pun. Let's go. Let's go. Sedap tak berapa satu udang. Sedap. Sedap weh. Yang sedap weh. Sedap weh. Muka merah mana? Tak apa. Demo tak kenal barang boh. Sudah sangat kedai. Hang memang tak kenal barang. Bisik kamera. Buat cepat ni. Jom, dah bersedia? Naik nak balik dah. Dah bersedia? Kita naik jet ski? Dah buat tengok mesin macam ni. Tahu kilanya. Okay, Nani. Are you ready? Let's go. Tengok kita boleh berapa minit. Kata buat video mana? Balik. Kami yang tu ada. Goreng enak. Buat lah. Bau nak buat Inggeris. Naik korang boleh. Nak seorang. Right here, I'm fat. It's okay. Hujan depan dia kat dia depan hujan. Kat situ. Gambar video. Okay, so after Pakai satu. Cabut-cabutan betul. kelas kau pergi pantai. Oh ya. Mesin angkat tak ada, kita buang ah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ni Mia ke? Hai, Mia. Ni pun Mia juga ni. Mia daripada Meltis. Hari tu ada letak nama kan masuk dalam balang ni. Awak menang RM100. Yeah! Tahniah! Okay, kita dah selesai mandi. Selesai aktiviti air. So kita mandi. Rehat. Penat weh. Betul lah. Kamera ni tak boleh take a joke. Tak apa. Aku ni sebab aku cerita tak serius bodoh. Kau tak cerita main-main. Jangan. Ya. Tak nak cerita main-main lah. So guys, hari kita dah nak balik. Kita pukul 1:30. So kita dah siap-siap. Dah kemas semua. Sumpah dengar badan semua mandi isi semalam. Tapi best. Thank you Kak Mia, thank you boss, thank you Mami, thank you semua. Okay, dah sampai mereka. It's our last day to air. I'm gonna miss this. I'm gonna miss this place. I have a nice day. No, don't leave me. I love you. I don't Kita nak balik dah guys. Mulai lah kami. Kita dah sampai JP. Kak semua tak larang nak jalan. So memang sakit badan. Kaki semua lenguh. Satu badan memang. Cepat duduk. Tak boleh duduk. Kena duduk cepat-cepat. Terus hentak. Rambut aku.
Let's go. We are boarding now. Lambat dah kau. Kenapa lambat weh? Jalan cepat sikit weh. Jalan cepat sikit weh. Okay. Okay. Okay, nak sampai. Okay, kita tim ferry dan naik ferry guys. Aku dah mual ini. Nak tidur. Tak suka. Tak suka. Kita orang dah turun daripada kereta. So ni nanti kereta ambil kita orang and then pergi makan. Kita pergi makan tapi kita dah sampai Dusun River. Malas tak ada layak aku sembang orang. Malas sembang orang. Kau kalau sembang orang menjadi-jadi Dah aku tak suka sembang orang. 35 minit. Jadi boleh makan? Boleh? Kalau vlog kita dekat Dusun River makan udang galah. Okay, first ambil apa? Takkan ambil ni dulu? Ya. Ambil ni dulu kot. Yelah, kau dah pegang. Kan aku dah pegang. Aku dah kata dah. Aku dah kata dah. Okay, lepas tu ni. Yang dia. Kau nak ni tak? Tak mau. Ni apa dia? Tak tahu daun Boleh? apa tak? Aku segala sayur daun apa? Okay. Lepas tu nak ambil ikan. Ambil ikan. Lepas tu? Pause dulu video ni. Aku kenyang weh. Sedap weh. Sedap. Puasa ni daun. Salad. Okay, kita dah habis makan. Orang Lepulok pun nak datang. Orang Lepulok tak sempat nak tarik orang Lepulok datang dah weh. Aku je ya, tolong aku tak ada siapa nak tolong aku. We're on the way. Ni nak pergi rumah Dania dulu. Kita nak pas computer Dania. Kita akan terus ke Alam Impian. Let's go. Lepas tu I will end my vlog dekat Alam Impian nanti. Kita akan pamitan sama semua orang. Bye. Dania rindu lah. Dari kita semua dah sampai kat Shah Alam. So I think our vlog is over now. Bye. Okay. Okay, kita dah sampai dekat Alam Impian. Vlog kita sampai sini je guys. Bye bye. Aku dah tak rasa apa.